Pian ni bukti yang orang OKU sebenarnya boleh berjaya lebih lagi daripada orang normal. Pian ni dia daripada Pendang, Kedah. Dia dilahirkan dengan polio disease, sakit yang tak boleh berjalan dari kecil. Dan dia juga daripada keluarga yang susah. Habis sekolah, tingkatan 6 dia tersambung belajar sebab keluarga dia tak mampu nak tampung pembelajaran dia. Tapi dia ni daripada kecil minat dengan kereta. Lepas SPM, dia lepak dengan geng-geng kereta, lepak dekat bengkel-bengkel. Sebabkan dia sebenarnya bijak, Kerajaan Negeri Kedah ambil dia wakil Paralimpik Kedah main catur. Dekat sana, dia jumpa ramai lagi orang OKU yang sebenarnya lagi bijak dan lebih struggle daripada dia. Yang membukakan mata dia tu adalah peserta Paralimpik yang main bowling guna kepala. Dan balik pada tu dia kumpul duit dan buka bengkel kereta. Lepas dia buka, dia nak naik senang sebab dia dah ada networking di kalangan para bengkel kereta yang banyak support dia ni. Sampai tahap Pian ni dah ada 12 orang pekerja.